Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Destinasi Santai. Pada episod hari ini, kita akan membincangkan tentang sebuah lokasi bersejarah yang ada di Johor Bahru yang sering menjadi bualan ramai, iaitu Kota Jil. Kota Jil. Bersama saya pada hari ini merupakan student Politeknik Ibrahim Sultan. Bolehkah semua memperkenalkan diri terlebih dahulu? Okey. Sebelum tu, terima kasih kerana menjemput kami. Okey, nama saya Emindo. Nama saya Amira. Nama saya Syuhada. Senang dapat berjumpa dengan kamu semua. Ramai orang mengenali Kota Jil sebagai bekas sejarah lama oleh sebab sejarah-sejarah yang ataupun cerita-cerita misteri yang sering dikaitkan dengan tempat ini. Sebelum kita memulakan, adakah anda semua memang berminat tentang tempat-tempat sejarah yang ada di Johor ataupun di Malaysia? Ya, saya berminat kerana kalau kita dengar tentang Kota Jil, mesti orang akan takut dengan perkataan Jil. Sebab Jil merupakan tempat panuan duduk di sana dan sekarang menjadi tempat bersejarah yang ada di sana. Ada tak apa-apa pengalaman yang membuatkan anda rasa seram? Masa saya pergi hari tu, saya pergi masa tu agak lewat petang jugalah. Dan saya, kan kita kan ada masuk untuk tengok-tengok Jil kan. So kena bayar. Dan tu saya pergi agak petang. Dan saya masuk. Dan tu just 2 orang je. Dan saya rasa macam masa tu macam ada something like memerhati lah. Tapi maybe perasaan saya juga. Dan tu kan sebab Jil lama kan Dan kita orang pun just tengok-tengok je. And time tu pun dah nak pukul 5 something macam tu. Kita pun cepatkan perjalanan lah. Just tak ambil gambar macam tu. Itulah bagi saya agak seram sikit lah. Soalan seterusnya, ramai juga yang berkongsi cerita tentang Kota Jil di media sosial tentang pengalaman mereka. Ada yang mengatakan mereka mendengar bunyi pintu besi Kota Jil dan langkah kaki ketika mengelilingi kawasan itu. Walau bagaimanapun cerita tersebut seperti hanyalah hayalan orang-orang yang berada di sekitar itu. Itulah saya pun setuju juga kan. Kalau cakap tempat macam something mistik kan. Betul juga. Lepas tu lepas tu apa yang kan kita tahu yang Kota Jil ni kan dah memang lama lah. Dah 100 lebih tahun macam tu. Okay, maaf mungkin okay, kita macam kita tahu kan Kota Jil ni kan dah lama. Dah 100 lebih tahun dah pun. Jadi lagi pula dia bekas penjara. Macam yang kita tahu sana banyak hukuman bunuh dulu kat situ. Jadi kalau korang pergi ke Kota Jil, korang mesti akan tengok dinding penjara tu dia macam ada kesan contengan bekas-bekas bandar dulu tu lah. Biasanya diorang conteng sebab selalunya diorang meluahkan lah apa yang terpendam kat hati diorang lah masa selama duduk kat penjara tu. Okay. Jadi bila first time saya masuk Kota Jil tu, dia memang like dia macam bukan korang pergi ke bangunan biasa tu biasa je. Tapi bila orang masuk pergi Kota Jil tu, memang buat dia yang lain. Memang rasa seram sejuk lah.
Masuk ada bangunan lama. Betul. Ya. Faham. Kita orang ada gambar masa kita pergi Golden J. Kalau ID nak tengok. Boleh. Tak. Tahu. Sorry. Okay. Ini saya minta orang pergi lah. Wish. So nanti kau akan letak gambar kat sini. So korang pun boleh tengok sekali. So rasa seram tak? Okay, pada pendapat saya memang tak akan pergi lah kota je ni. Okay. Memang saya akan elakkan lah. Kenapa tu? Rasa takut ke? Rasa gemetar tu macam mana tu? Rasa takut tu satu, rasa gemetar tu yang kedua. Okey lah. Pada pendapat anda semua, adakah pengunjung sesuai untuk mengunjungi kota J tersebut? Saya rasa pada pendapat saya sesuai untuk korang yang nak mengambil pengajaran lah, ataupun korang nak mengetahui sejarah-sejarah tentang bekas bantuan yang dahulu. Sangat sesuai untuk turis yang daripada luar negeri Johor ni lah. Jadi korang boleh memahami apa yang ada dekat bantuan tu. Sekarang pun Kota J dah baru, dah buat untuk tempat menarik yang boleh pengunjung mengunjungi tempat tu. Ada kafe-kafe, ada bandar-bandar. Ingat tak yang hari kita pergi dia orang ada buat event kan? Ya. So dia bukan secara mistik lah, tapi sekarang dah hari diorang punya tempat. Sekarang dah moden lah kan? Betul. Bangunan dah dicat semula. Betul. Lepas tu sana ada kafe juga. Macam korang lepas jalan-jalan, korang rasa macam haus ke, boleh singgah kafe je minum-minum. Okay. Jadi kesimpulannya, bangunan kota J itu sekarang menjadi tempat pengunjung untuk mengunjungi kota J itu. Ya, betul. Sebelum kita menamatkan episod pada hari ini, adakah anda semua mempunyai apa-apa pesanan kepada mereka? Bagi saya, pengunjung boleh mengunjungi Kota J untuk tengok sendiri apa yang menarik di sana. So, itu saja daripada saya. Saya tambah sikit. Apa tadi soalannya? Adakah anda semua mempunyai pendapat yang sesuai untuk dikongsikan kepada penonton yang lain? Pendapat. Ya, pendapat. Okay, bagi saya, Kota J ni dia baru lagi. Jadi, untuk rakyat negeri Johor ni, maybe ada yang boleh pergi. Sebab kita takut sebab ada yang anak kecil kan, dia takut apa-apa. Tapi saya rasa tak salah pun untuk pergi. Maybe kalau tak sangat tu tak payah masuk dalam bahagian J tu lah. Just pergi untuk makan-makan, lepak-lepak, tu pun dah okey dah. Maybe dengan cara ni kita boleh tingkatkan lagi lah visit Johor tu. Betul. Okay, pada pendapat saya itulah, untuk orang-orang yang rasa macam nak insaf lah. Sesuai untuk sangat sesuai untuk pergi ke Kota J ni. Bila masa tu mungkin rasalah sikit insaf tu. Sedang banyak buat sedangnya. Okay, faham. Okay, boleh menonton, dengarlah pesanan-pesanan yang kita berikan. Baiklah, itu saja episod kita pada kali ini. Kisah-kisah misteri Kota J ini sekadar imajinasi yang dipengaruhi sejarah, di mana sesuatu yang masih menjadi tanda tanya. Terpulanglah kepada anda semua yang menonton untuk mempercayainya ataupun menilainya. Saya, hos anda, mengucapkan terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih juga kepada pihak Politeknik dan Puan Akasha kerana sudi menonton podcast yang kami berikan pada hari ini. Terima kasih semua. Bye. Bye.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar kami pada hari ini. Jadi kami menjemput mereka untuk datang. Selamat datang ke podcast Destinasi Santai. Sebelum itu, boleh tak perkenalkan diri korang dulu? Hello, nama saya Farhan dan saya datang pelancong di Johor Bahru. Nama saya Aidil Tangguan Ada. Saya mempunyai pengalaman tentang sejarah yang ada di Kota Jen. Aidil dan Farhan, boleh ceritakan sedikit tak tentang Kota Jen? Boleh. Kota Jen merupakan bekas penjara air molek yang dibina pada tahun 1883. Bangunan tersebut mempunyai sejarah yang telah diubah menjadi destinasi pelancongan yang menampilkan sejarah dan budaya sambil mengekalkan struktur asalnya yang berasalkan dari tembok batu sahaja. Itu sahaja. Farhan pula, ada apa-apa ke nak dikongsikan? Saya nak sekalian, itu juga sebagai tempat pelancongan yang agak popular lah. Dalam masa ni kau datang untuk bersejarah. Saya sampai penuh dengan bersejarah dari berle sampai pada lokal. Bagi anda berdua, apa yang paling menarik perhatian anda masa berada di Kota Jen? Suasana di Kota Jen itu sangat unik. Ia berbeza daripada tempat lain. Kita dapat melihat pelbagai keadaan seperti penjara pada zaman dahulu. Kita boleh bandingkan penjara zaman kini dengan zaman yang dahulu untuk melihat betapa bezanya keadaan yang berlaku sekarang. Sampai itu, di Kota Jen terdapat galeri sejarah yang menceritakan sejarah daripada zaman atuk nenek kita dahulu hingga kini. Itu saja. Lagi satu pula, betul itu masa yang bab LEB lah. Sebab kita banyak orang pernah dikerjakan secara tidak adil, tempat-tempat berbagai dengan cicing tu lah. Di mana ada dikatakan ada bos yang tidak tetap. Pada anda berdua lah, ada tip tak untuk mereka yang ingin berkunjung ke Kota Jen? Tips untuk pengunjung atau pelancong yang ingin datang ke Kota Jen, mereka boleh datang pada waktu lewat petang kerana cuaca pada waktu petang itu sangatlah sejuk. Sesuai lah untuk mereka yang ingin ke Kota Jen. Jangan lupa juga kepada pengunjung untuk membawa kamera kerana di Kota Jen itu terdapat mempunyai pelbagai struktur, art dan lain-lain. Farhan pula? Bagi saya, nak kata jadi kena bawa kawan. Sebab mereka orang yang bagi tempat yang kena dengan sejarah yang tidak sedap ni. Oh, betul lah. Kalau macam pergi seorang macam bosan lah juga Ataupun kuasa-kuasa nak ada kes, orang tu apa, kuasa histeria. Okay, sebab tak boleh lah. Sebab kita pun pernah dengarkan Kota Jen macam ada cita-cita misteri. Istilah gambar hantu kan. Okey lah. Selain daripada tu, sorry. Cerita Farhan ni kelakar. Okey, selain daripada tu, apa yang ada tak macam gerai-gerai jual makanan ke yang selain daripada macam sejarah cerita dulu tu? Dalam Kota Jen tu ada kafe. Biasalah orang macam kan peminat. So adalah kafe mini untuk orang santai. Tak lah mewah, tak penuh dengan karakteristik. Okay, jadi ada korang yang nak berkunjung ke Kota Jen. Kalau macam korang penat ke, korang boleh santai-santai dekat kafe, boleh makan-makan.
Jadi bukan korang boleh melawat je lah. Tengok-tengok persekitaran. Selain itu korang boleh juga menikmati makanan dan minuman yang ada kat situ. Okay. Jadi itu sahajalah perbincangan kita pada hari ini. Okay. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang sudi mendengar podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada kedua tetamu kita, Aidil Farhan. Terima kasih. Okay. Akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada pihak Politeknik Ibrahim Sultan dan Puan Akasha kerana sudi mewujudkan podcast ini. Okay, terima kasih. Bye.